Hari ni aku dekat Kak Mas sate kajang. Sate kajang pula. Sate 3. Kak Mas sate 3. Macang. Sembilan jam aku driving daripada Melaka datang ke Kelantan. 9 jam dengan jam lagi. Syapali. Dia punya rare dia ada sate landak, sate rusa, sate macam-macam lagi dah. Tapi hari ni landak tak ada tau sebab aku kecewa. Jadi yang datang kat aku sekarang ni, tengok tangan aku belah kanan dengan belah kiri. Yang ini sate rusa, yang ni sate kambing. Rusa sebatang RM5, kambing RM3. Rare dekat sini dia punya sate rusa dia, kau tengok. RM5 sebatang weh. T20 penjaga. Yang ini stick untuk rusa 120 gram. Harga stick rusa RM59.90. Saya jengok kecil dia bagi lah. Lamb chop RM18, murah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap mak sate rusa dia. Sedap. Dia rasa macam ayam je. Lebih kurang macam ayam, macam daging. Tak ada yang pelik pun. Ramai cakap dengan aku tau, sama ada rusa ni halal ke haram untuk dimakan. Aku pun tak tahu. Tapi sedap sate dia. Lagi dia. 120 gram. Black pepper dia kurang sedap lah. Black pepper dia kalau ikut teka aku tak kena lah. Aku dapat setengah masak rusa dia. Masuk mulut ada rasa anyam-anyam. Tapi aku puji kat dia pasal dia tebal. Dia punya isi dia semua tebal-tebal. Untuk rusa ni sebatang RM5 ni. Sedap. Aku bagi 7.